umur pencen dinaikkan kepada 65 tahun. So kita yang dah jadi atuk-atuk pun still kena punch card lagi masuk kerja. Biar betul kerajaan nak buat benda ni kan. Baru-baru ini Datuk Seri Azalina, iaitu Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi di Jabatan Perdana Menteri, telah pun mencadangkan kepada kerajaan untuk menaikkan umur persaraan wajib daripada 60 tahun ke 65 tahun. Dan sebab utamanya adalah di mana rakyat Malaysia sekarang umur dia dah makin panjang, dah panjang umur, yang mana average boleh hidup sampai 75 tahun. Itu tak ada masalah lah kan, baguslah panjang umur. Tapi masalah besar di mana duit EPF, duit KWSP dah tenat gila sekarang ni. Separuh pencarung KWSP ataupun EPF hanya ada RM10,000 saja untuk mereka bila mereka pencen nanti. So korang bayangkanlah macam mana nak survive dengan RM10,000 selepas korang nak pencen. Memang mustahil. So that's why lah benda ini dilaksanakan, dilanjutkan supaya para pekerja boleh kumpullah duit EPF ini lebih sikit. Sebab yelah kan, ada RM10,000 je nak pencen memang tak cukup. Soal alang tu memang kalau dah pencen pun dia akan cari kerja lain, yang mana dia orang mesti kena kerja kan nak survive. Mana boleh survive kalau tak kerja kan. Jadi alang-alang dah kerja, kita biarkan saja, panjangkan saja. Tapi cadangan ini telah pun membuatkan ramai anak muda panas. Sebab kalau orang lama ini tidak pencen-pencen, maka nanti fresh grad nak kerja kat mana pula. Ini menyebabkan peluang pekerjaan makin tertutup. And dah lah sekarang ni makin ramai para graduan yang nak menganggur. And kalau naik lagi umur persaraan wajib ini, maka makin teruklah situasi kita ni kan. Jadi MEF, Malaysian Employer Federation, dia dah bagi warning ke mana kalau umur persaraan wajib naik kepada 65 tahun, maka get ready, sebanyak 1 juta pekerjaan akan hilang untuk fresh grad. So memang betul lah kesian kan kat orang muda ni kan. Tapi kalau kita tengok kat negara lain, trend ni memang sedang berlaku, yang mana kita boleh nampak umur pencen di setiap negara telah pun meningkat. Contohnya negara Singapura telah pun ditingkatkan kepada 63 tahun. China pun tengah naikkan sikit-sikit umur mereka, dan Europe paling dahsyat, dia telah pun meningkatkan umur pencen kepada 67 tahun. Dan ini disebabkan oleh kerajaan yang dah pun tak mampu nak bayar pencen. Dan sebenarnya Malaysia pun sebenarnya dah tak mampu nak bayar pencen. Sebab tu orang yang kerja kerajaan, pencen mereka telah pun dilupuskan untuk yang barulah. Sebab kita punya Malaysia proportion piramid dah tak bentuk piramid, dia dah inverted. Maknanya orang muda dah kurang berbanding orang tua. So mustahil orang muda yang sikit, budak-budak yang sikit nak cover kita yang dah ramai nanti. Memang mustahil lah untuk dilaksanakan. Jadi sekarang ni Malaysia pun dalam dilema, sama ada nak bantu orang tua untuk cukupkan mereka punya duit pencen, ataupun nak bantu orang muda, bagilah mereka peluang pekerjaan. Mana satu yang lagi penting? So bagi Daus, kita kekalkan apa yang sedia ada macam sekarang, which is kita bagi option, kita bagi dia fleksibel. Kalau orang tua boleh bekerja sampai 65 tahun dan dia layak, boleh kerja, tak membebankan mana-mana institusi, yang tu bolehlah teruskan. Tapi kalau tengok dia umur dah 60 tapi dah tak kuat, dah tak bermaya, dah orang cakap pun dia dah kerja pun dia asyik bagi kat orang saja, yang tu dah better kita pencenkanlah dia kan. Kita pakai performance punya base. Jadi korang pula rasa macam mana? Cuba korang komen, korang punya pendapat. Dan nak tahu lah apa pandangan orang yang dah tua ataupun orang yang nak pencen ni, dan juga perasaan yang orang muda alami. Kita gaduhkan kedua-dua ni. Jadi guys, jangan lupa tekan like dan follow Daus, sebab ada perasaan ramai di antara korang masih belum follow lagi. Jadi itu saja, jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.